kata podcast ini bermula, didik menginspirasi hingga ke mercu jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton kita. Kita dah lama berehat daripada buat podcast ni. So hari ni kita kembali lagi dengan podcast kita, iaitu Sepatah Dua Kata. Okey, untuk sempena Aidil Adha, kita akan buat podcast lah untuk kita bincangkan sikit lah, kita borak sikit lah pasal Aidil Adha ni. So bersama saya lagi host favourite anda. Host favourite anda host ni je lah ada dekat Mass Power pun. So saya Nakib, dan hari ni kita bawa tetamu yang sama dengan episod sebelum ni. Tapi hari tu episod tu dengan Amirul je. So kita bawakan lagi Aiman bersama kita untuk kita bincangkan pasal Aidil Adha. Tajuk kita itu Aidil Adha bukan sekadar korban. Tu tajuk kita. So seperti yang anda semua tahu, kita dah perkenalkan lah Aiman itu. Apa Man? Kau multimedia, orang multimedia kita yang menguruskan segala jenis macam audio, video, lighting, semua Iman lah. Betul. Betul je. Cuba explain lagi Man. Berat tak tugas kau ni? Tu tugas aku sebab aku macam baru belajar dengan Cik Limian. So rasa mudah je. Tak ada susah pun. Dia tak pecah otak lah. Kira kau belajar dengan Cik Ilmi, bukan Cik Ilmi belajar dengan kau. Aku tak tahu tu. Tapi banyak belajar dengan ChatGPT lah. ChatGPT banyak macam biasa lah. Sekarang ni dunia moden ni ChatGPT lah yang banyak tolong kita. Aku pun nak buat nak beli barang-barang kereta aku, nak set up PC aku, semua ChatGPT yang tolong. Okay, tapi enough pasal tu. Bagi kita nak borak pasal Aidil Adha. So Aidil Adha akan menjelang pada hari Jumaat, Sabtu. Tak ingat, tapi 10 Zulhijjah berapa bulan 10 Zulhijjah 7 bulan 7 hari bulan Jun. 7 Jun 2020. 7 Jun ni 7 Jun ada apa? Sabtu. Okey, Sabtu. Okey. Sebenarnya untuk kita meraihkan Aidil Adha ni, so mungkin podcast kita ni banyak input-input baru yang mungkin anda tak tahu pasal Aidil Adha. So untuk memulakan untuk soalan pertama kita, macam mana sambutan Hari Raya Aidil Adha untuk kau tahun ni? Kau sambut dekat mana? Aku kalau sambut Aidil Adha ni aku sama je kat tempat rumah aku ke. Rumah kau ke? Kampung Selangor Dredging. Okay. Tak ada, dia santai je lah. Dia santai je. Tak tahu lah, sebab kampung aku tu pun macam dia tak besar mana, dia kecil je. Belakang tu taman. So macam ada kita punya surau. Tapi ada lah buat korban tu ada lah. Ada. Dia mesti ada punya, mesti ramai buat. Dia yang setiap tahun akan ada buat lah. Setiap tahun akan ada. Macam aku datang tadi pun solat Jumaat lalu ada lembu. Dia ada lembu tunggu lah. Faham. Tapi itulah, macam tak semua tempat juga macam meriah kalau nak sambut Aidil Adha ni. Kau tempat kau macam mana? Memang okey ke tak dalam komuniti tempat kau duduk tu lah? Komuniti aku tu rasa okey je sebab ramai lah, lelaki perempuan pun join. Meriah jugalah boleh meriah, kata. tapi aku je tak meriah. Kau tak join ni? Aku datang je. Datang ambil daging ke? Tak ada, datang tengok lah. Datang tengok lah. Bagi tak tolong lapar sekali je. Tahu lah sebab diorang ramai sangat. So, dia dah cukup orang. Dah cukup lah. Dia tak kasih chance lah. Okay, kalau macam nak join pun macam diorang kata apalah, boleh lah. Dah boleh dah ni. Tak payah tolong. Macam tu lah selalunya. Kurang lah. Faham. Okay. Lagi apa beza suasana Raya Aidil Adha dengan Aidil Fitri kat kau? Tempat kau lah, tempat kau celebrate. Suasana aku beza lah. Dia mana lagi meriah? Lagi meriah, kalau rasa kalau lagi meriah Aidil Fitri lah. Aidil Fitri dengan Aidil Adha kita boleh bezakan kan. Kalau macam Aidil Fitri ni kita dah puasa sebulan. Lepas tu kita raya, so kita akan rasa kemenangan tu. Okay. Kita dah berjuang Betul. Waktu kita dapat macam dah fight dah untuk berpuasa semua tu. Punya ganjaran lah macam tu. So tapi kalau untuk Aidil Adha ni lebih kepada kita punya siapa yang buat korban kan.
pengorbanan, keikhlasan betul. Dia korbankan, mungkin dia beli seekor lembu kan. Lepas tu dia ikhlaskan lah lembu tu untuk diberikan ke fakir miskin dan pada sahabat andai ke jiran ke kan. Faham. So itulah makna sebenar Aidil Adha, iaitu pengorbanan dan keikhlasan. Betul. Oh, mantap. Saya boleh tambah juga dia tu. Apa dia? Kesepaduan. Kesepaduan. Mungkin ini macam ahli-ahli komuniti dalam kejiranan tu bekerjasama tolong tu lah kesepaduan tu. Betul. Mantap lah man. Kita selitkan sikit lah kata-kata. Aku biasa buat karangan kan, mesti ada kata-kata in English. Daripada Bertrand Russell, the only thing that can help mankind is cooperation. So kerjasama tu je boleh tolong manusia. Cooperation. Oh nice. Macam mana? Smart lah. Oh tu, dia Bertrand Russell. Boleh search lah, ada dia punya kata-kata. The only thing that can help mankind is cooperation. Cooperation. The only thing that can help mankind is cooperation. Oh nice. Kerjasama lah. Betul. Macam Attack on Titan tu kan. Bekerjasama. Attack on Titan tu mankind untuk mankind. Random je aku masuk Attack on Titan. Okay. Oh nak tahu tak, kita orang pakai Poco. Poco please sponsor. Tapi ada lagi lah dia punya tag tu. Tag tu tak ni lah man. Tak smart. Aduh, okay. Sambung lagi. Okay, ada tak time kecil dulu yang paling kau ingat sekali pasal Aidil Adha ni? Maksudnya mungkin apa-apa terjadi mungkin perayaan Aidil Adha tu yang kau kecil dulu. Sebab kalau macam aku lah, sebab aku time bapak aku bawa first time lah aku pergi tengok lembu kena lapah. Sembelih kan. Tak kena sembelih tu yang first tu. Lapah tu kita biasa dah tengok yang tu. Time kena sembelih tu. Terus time tengok kan, mula macam kesian juga, macam ush, potong kan. Lepas tu tak silap aku, mak aku ke ayah aku kata alah dia tak sakit pun, sebab nanti dia mati dia masuk syurga. Macam tu. Aku pun tengok kecil macam oh ya ke. Macam happy lah untuk kita, daripada rasa kesian untuk lembu tu, kita rasa happy untuk lembu tu. Macam tu. Aku kecil dulu lah. Kalau aku kecil aku rasa macam aku datang memang dah sembelih lah. Tak pernah tengok. Kau tak pernah tengok sembelih depan mata sampai sekarang? Dah besar dah. Kecil tak lah. Kecil tak pernah tengok sebab tu lah, aku kecil dulu kan, kita kan budak, kita tengok benda tu. Sebab aku dia macam nanti ayah aku keluar dengan mak aku, nanti diorang yang pergi, aku duduk rumah waktu kecil. Dah siap tu baru diorang ambil aku. Faham? Diorang tak teringin nak bawa engkau pergi tengok sekali lah benda tu. Dah siap bocah tak payah datang. Tak, sebab kalau bapak aku dulu dia macam nak aku tengok benda tu, dia macam nak aku experience lah, macam sembelih lembu ni macam mana apa semua kan. So dia bawa aku tu. Tu yang mula aku tengok tu agak trauma jugalah, sebab kita budak kecil tengok darah kan, lembu keluar apa semua. Kan dia proses tu kan, dia nak buang darah daripada satu badan tu kan. Kan dia buat lubang sikit, lepas tu darah tu mengalir masuk lubang tu kan. Kat tanah kan. Dia sembelih dekat urat marih kan. Urat apa? Marih. Urat marih Oh dia ada term dia? Ada term dia. Dia tak, aku ada 3 urat tapi aku lupa. Aku ingat urat marih je yang dia bila tu putus baru sah sembelihan. Sah sembelih tu. So maksudnya kalau macam contoh urat tu tak habis putus, dia tak mati. Dia tak mati. Dia tak akan mati ke atau dia terseksa nak mati? Terseksa lah. Faham. Faham. Okay. Benda baru urat marih Dia 3 urat itu kat kita punya ni. Aku punya aku belajar tapi aku ingat marih. Tapi yang sahnya urat tu lah yang kena tu. Satu urat tu lah yang kena putus. Ni macam ayam ke? Apa? Macam ayam ke? Ayam kalau sembelih pun ada urat tu juga? Ayam aku tak pasti tu. Ayam. Tapi ayam aku pernah ada chance untuk sembelih sendiri. Tapi aku lari lah. Aku sama ke? Sebab aku ada ayam kat rumah. Ada ayam kat rumah. Tapi yang sembelihnya pakcik aku lah. Kau tak pernah buat? Mak aku ada gak tapi aku lari lah. Sama tak? Sama lah. Agak sekolah. Aku suruh sembelih ayam aku lari. Macam aku suruh nanti dia kata tolong pakcik dah, aku buat tidur. Buat tidur. Begitu macam rasa geran lah nak potong tu. Aku seram lah. Rasa kesian juga lah untuk ayam ni. Kita nak tak apalah. I mean macam tabik ke mana yang pakar-pakar penyembelihan yang selalu memang dah jadi kerja hakiki dan memang padu lah. Mantap lah. Okay, so tadi tu soalan-soalan untuk permulaan je. Permulaan Dari permulaan kita buat nak masuk pertengahan kita.
Okay, ni soalan tadi ni berkaitan ni. Sebab nak tengok kau pernah join tak proses masa kecil-kecil dulu kan. Tapi kau tak pernah kan. Betul. So dah terjawab. So soalan yang kedua. Okay man, ni soalan ni special lah. Special request daripada Cik Ilmi lah. Dia nak tahu apa kelebihan-kelebihan Hari Raya Aidiladha ni. Oh, kelebihan. Okay, kelebihan Hari Adha. Aku baca tadi ada dalam 3 lah kelebihan dia. So yang pertama kelebihan dia, Aidiladha ni pahala dia lebih besar pada jihad. Macam kau buat tadi, kau buat apa? Korban tu. Pahala korban tu lebih besar pada jihad. Adalah hadis dia nak. Dia ada hadis dia. Kau kan ada buat poster. Yang tu lah. Yang tu. Nak aku baca tak? Boleh tak aku baca lah sekali. Okay, dia punya riwayat Bukhari, iaitu mal amalu fi ayyamil ashr afdala min al amal fi apa lah yang tu. Qalu, yang ni qalu ni sahabat lah. Qalu walal jihad. Qala ni Rasulullah yang jawab. Qala walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsi wa mali falam yarji bi syai'. Okay, maksud dia tidak ada amalan yang lebih besar daripada amalan 10 hari ini. Lepas tu sahabat pun bertanya, walaupun jihad? Lepas tu Rasulullah jawab, walaupun jihad, kecuali mereka yang keluar dengan harta dia, dengan nyawa dia dan tidak kembali. 10 hari ni betul-betul bermakna lah. So maksudnya pahala untuk kita buat korban ni lagi tinggi daripada jihad lah pahala dia. So tapi yang aku baca lah, pasal buat korban ni ialah sunat muakkad. Betul. Sunat muakkad ni maksudnya dia sunat yang jadi tuntutan lah. Dia tak wajib, tapi dia memang dituntut dalam Islam. So siapa yang sunat muakkad ni jatuh kepada orang yang memang dah mampu lah. Dia berupaya lah untuk mengeluarkan duit untuk buat korban tu. So dia jatuh sunat muakkad lah untuk mereka. So kalau macam mereka yang meninggalkan, kira tak buat, dia jatuh makruh kan? Dia ikut. Macam ada satu kan, sunat kaifiah betul tak? Sunat kaifiah. Sunat kaifiah tu macam, contoh lah, kita punya family, tapi ada seorang je buat. Kita tanggungan, contoh kita buat tanggungan ayah kita kan, tapi ayah kita buat. So tak jatuh makruh untuk kita kan yang tak buat, tapi yang dapat pahala tu ayah kita je. Faham. Biasa abangku buat lah, abangku. Walaupun bukan tanggungan kita orang, bukan tanggungan abangku, tapi dia buat kat. Dia buat lah. Okay. Dia yang kita korban ni selalunya lembu. Lembu, unta, kambing, biri-biri. Kambing tu pun macam-macam kan boleh buat. Kambing biri-biri, kambing biasa tu. Kambing, biri-biri. Okay. Tapi unta tu belah-belah sana lah dia buat Kita kat sini unta rasanya dekat zon negara ada lah unta tu. Kena import. Betul kan, kena import ni. Kalau kita nak buat kat sini kena import lah kan. Sebab kita mana ada, kita unta ternakan ada dekat Malaysia. Tak pasti lah, tapi jarang dengar. Biasanya unta ni orang kaya kan. Even dekat belah sana. Apa Arab? Kalau Arab memang ada orang punya ternakan, kebanyakannya unta. Timur Tengah tu memang unta kan. Dia orang jaga unta kan. Mereka tak jaga lembu semua tak kan. Sebab diorang punya ni kan, transportation. Bukan transportation, sebab diorang punya tempat diorang, geografi diorang kan. Geografi. Padang pasir. Padang pasir. Takkan nak lembu tu petak nanti. Petak lembu tu. Kau bawa term petak kau kata Melayu kan. Nanti takkan nak makan pasir kan. Faham. Aduh. Okay, tadi tu first kelebihan lah untuk Aidiladha. Yang second, dia hari Aidiladha ni hari yang paling baik dalam setahun. Okay, ada punya hadis dia. Okay. Afdal ayyamid dunya ayyamul ashr. Maksudnya sebaik-baik hari dalam setahun itu adalah 10 hari ini. So kita nak berpuasa pun pada 10 hari inilah. Dia punya pahala dia apa tadi? Pahala tadi lebih besar pada jihad. Tapi yang ni yang kedua lah. Dia punya ni, dia hari yang terbaik. Hari yang terbaik dalam setahun. Setahun. So macam kau buat pahala tu memang pahala sama macam setahun tak bukan. Tapi memang hari paling baik tu ni lah, 10 hari ni adalah lebih baik dalam setahun. Paling baik. Faham. Macam tu lah. Dia tak ada pula masuk kan macam buat pahala apa semua tu, tak adalah. Ke apa maksud dengan 10 hari terbaik tu? Apa maksudnya kita kena buat untuk 10 hari terbaik ni?
Yang tu apa kita boleh buat? Macam-macam Ha. kita boleh buat. Apa panggil apa? Bukan tuntutan ke? Tuntutan. Tuntutan. Ada 10 tuntutan tapi aku ingat berapa je. Antaranya yang kalau yang buat ibadah korban ni lah, tak boleh cukur rambut, potong rambut tak boleh, potong kuku pun tak boleh sampailah hari dia korbankan dia punya ternakan tu. Oh macam tu Dia tak boleh potong rambut, boleh potong tak, kuku. Dia punya bukan dia tuntutan je, sunat pahala. Pahala. Bukan wajib. Sunat lah buat benda tu. Macam tu Ada lagi tak selain benda tu? Ada. Ada lagi Ada hadis dia tapi aku lupa. Lupa tak dia punya ni lagi selain daripada tak boleh potong kuku, potong rambut ada lagi? Ada memperbanyakkan sedekah. Benda-benda basic, memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan doa. Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ni kita study masuk Al-Quran tu kan, ayat Al-Quran tu kita belajar. Lepas tu baru sampailah hari korban tu. Yang untuk korban tu, kalau yang tu khas untuk tu lah, yang tuntutan Tuntutan potong rambut tu. Tapi dalam 10 hari tu kan kita kata hari yang terbaik. So dalam 10 hari tu kita buat apa? Banyakkan sedekah, doa. Faham. Macam tu. Okay. Macam pahala leveling kat. Itu tajuk aku sebenarnya tu. Mirul Rembat. Betul aku tak datang time tu. Okay. Untuk sabar lu lagi satu. Kelebihan yang last. 3 3. Oh 3. Okay, yang last kelebihan dia hari yang memang disayangi oleh Allah. Iaitu hari 10 ni, 10 hari ni. 10 ni? 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah kan. Apa dia? Dia punya hadis, ada hadis daripada riwayat Tabrani, iaitu tidak ada yang hari yang lebih besar di sisi Allah dan tiada hari yang disayangi oleh Allah supaya kita melakukan ibadah melainkan 10 hari ini. Maka perbanyakkanlah bertahlil, iaitu la ilaha illallah, bertakbir Allah Akbar dan bertahmid alhamdulillah dalam 10 hari inilah. Kira memang 10 hari ni kira memang kena buat pahala leveling macam max lah. Dia macam kalau boleh perbanyakkan lah kebaikan tu kan. Dia bukan sekadar 10 hari ni terbaik dalam bandingan setahun. Tapi dia juga hari yang paling disukai oleh Allah. Okay. Nice. Tu 3 kelebihan 3 keistimewaan dan kelebihan Aidil Adha. Itulah dia 3 kelebihannya. So untuk yang menanyakan soalan ni, itulah jawapan dia. Iman kita dah bagi, Ustaz Iman kita. Ustaz. Ada gaya memang Ustaz. Okay, apa lagi? Okay, orang selalu cakap lah kan, Aidil Adha ni dia lagi tenang. Dia tak semeriah Aidilfitri bandingan bandingan Aidilfitri tadi tu. Kau rasa betul ke tak? Macam kita bincang awal tadi kan, macam kalau puasa kan kita dah berjuang untuk kita dapat ganjaran. Tapi kalau Aidil Adha ni lebih kepada pengumumanan. So ketenangan kita boleh juga kaitkan dengan kita punya macam raya. Ramai sibuk nak beli baju raya semua kan. So kos ramai macam mana? Dia tak setenang Aidil Adha. Kita ada serabut ke nak beli baju raya? Tak ada. So Aidil Adha kita relax je lah. So ketenangannya lebih kepada situ lah. Kalau daripada aspek logik lah kan. Kira betul lah yang katakan Aidil Adha ni lagi tenang lah daripada Aidilfitri ni kan. Betul. Cumanya kalau kita nak compare, aku rasa lah macam Aidilfitri ni tapi duduk keluarkan duit juga. Aidilfitri pun kita keluar ke duit nak beli baju raya pun semua. Aidil Adha, tapi Aidil Adha bukanlah untuk orang yang berkemampuan je lah nak mengeluarkan tu kan. Kita mendapat. Kalau contohlah orang yang tidak berkemampuan, fakir miskin juga dengan keluarga-keluarga apa semua, kita menerima daging korban tu kan. Okay lah, dia adalah kontradik dia tu kan antara Aidilfitri dengan Aidil Adha tu. Okay lah, adalah perbezaan dia. Okay. So maksudnya Aidil Adha lagi tenang daripada Aidilfitri. Alright. Okay, kalau kita cakap pasal Aidil Adha lah kan, kita mesti wajib lah kaitkan dengan kisah Nabi. Betul kan? Sebab kisah Nabi ni lah macam yang paling related sekali lah dengan Aidil Adha ni, sebab dia berkenaan dengan pengorbanan kan. Iaitu kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Okay.
Sana cerita dia aku dah tak apa ingat. nak cerita dia. Dia macam apa pengajaran yang cerita tu boleh diambil yang boleh relate dengan kehidupan kita pada hari ni. Okay lah, kita bahas pasal cerita dulu lah. Kalau bab cerita ni kita boleh je tengok pada kita punya Al-Quran lah. Iaitu surah As-Saffat daripada ayat 100 sampai 109. Nak baca? Okay, boleh baca kan? Aku baca satu ayat atau aku translate lah. Okay. Ayat 100 surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Yang ni yang cakap bukan doa. Amin. Kalau aku masuk ayat ni, Nabi Ibrahim dia dah lama tak ada anak. So dia mohon kepada Allah untuk digunakan anak yang soleh lah. Rabbi habli minas salihin. Lepas tu Allah pun menjawab lah kan, ayat seterusnya, fabasyarnahu bigulamin halim. Maksudnya maka kami kabarkan dia dengan seorang anak yang soleh juga, macam tu. Yang taat. Dia dapat anak. Cerita dia daripada Quran ni lah, aku tak salah. Lepas tu bila dia dapat anak tu, kita teruskan dengan ayat seterusnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhabuka. Lepas tu qala ya abati aku lupa pula astagfirullahalazim. Apa ayat qala ya abati unzur ma tara satajiduni insyaallah minas sabirin. Okay, maksud dia pada masuk ayat yang ketiga ni bila ayat dia macam mana? Maksud dia bila Nabi Ismail dah lahir, dia dah besar, tiba Nabi Ibrahim ni dia kan tidur. Lepas tu dia termimpi. Dia kena dapat macam arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembelih anak dia. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Dia macam mimpi tu Allah bagi tahu dia suruh dia sembelih anak dia lah. Lepas tu dia pun masuk ayat seterusnya, dia pun terus ni tanya anak dia iaitu Nabi Ismail. Apa pandangan dia? Waktu Nabi Ismail pun menjawab, kau wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya aku terletak dengan orang yang sabar. Yang tu lah maksud ayat dia. Sebab macam mana kan kita mimpi, kalau mimpi kita antara mainan syaitan, tapi kalau mimpi Nabi ni dia memang tidak lain tidak bukan perintah daripada Allah lah. Okay, kita teruskan lah. Okay, boleh? Boleh. Okay, ayat seterusnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Okay, maksud dia, so Nabi Ibrahim dengan Ismail ni dia teruskan lakukan. Dia terus angkat anak dia Nabi Ismail, dia hadapkan dekat tanah untuk dia sembelih. So terus sebelum nak sembelih, tak ni ayat Quran punya maksud lah. Dia nak sembelih. Lepas tu ayat seterusnya Allah rakamkan iaitu wa nadainahu an ya Ibrahim. Lepas tu dia maksud dia Allah macam kabarkan kepada, dia panggil lah, wahai Ibrahim. Lepas tu ayat seterusnya pula, qad sadaqata ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Maksud dia Nabi Ibrahim, kau telah melakukan apa yang telah diru'yahkan kepada kamu. Maksudnya daripada mimpi tu lah kan. So maksud lagi seterusnya, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami telah menjadikan sesungguhnya kami telah memberi ganjaran kepada orang-orang yang berusaha. Inna kadzalika najzil muhsinin. Lepas tu dia sabar dulu lagi. Kadzalika najzil muhsinin. Awas kena baca ni, lupa pula. Tak apa, jangan kau tahu jangan cerita. Jangan cerita. Okay, kita teruskan masuk seterusnya. So waktu bila Nabi Ibrahim nak sembelih tu, Allah tukarkan Nabi Ismail tu dengan lembu. Malah switch place ke? Switch place. Kalau ikut ayat Quran tu lah, dia tukar. Dia swap. Dia tengah Nabi Ismail tu tempat lain lah. Lembu tu datang situ. Faham? Dia saya tukar nak sembelih. Asal lembu yang tu lah. Macam tu. Okay, faham. So daripada sini dia punya pengajaran pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat daripada ayat Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 109. Pertama, kita punya kesabaran lah. Kita sabar. Kita macam mana? Kesabaran dan pengorbanan. Kan kita nak macam mana benda yang kita sayang, anak kita sendiri. Betul. Berani kita nak sembelih. Betul tu. Betul lah. Kalau sekarang ni sebenarnya tak boleh buat. Kita tak macam mana, tak ada iman yang sekuat para Nabi kan. Betul. Lepas tu macam mana? Kan kita macam tu pengorbanan. Lepas tu keikhlasan. Dia dah reda lah. Nabi Ibrahim dia dah ikhlas lah. Dia tak perintah Allah, lepas tu dia reda.
dia tawakal lah dengan apa yang Allah perintah kepada dia. Faham. So dia laksanakan je sembelihan Nabi Ismail. Tapi bukan, maksudnya macam kita bukan boleh tengok pada Nabi ni je. Nak kena sembelih tu Nabi Ismail lah. Dia pun macam Betul. dia pun mengikut perintah Allah. Dia tahu yang bapa dia yang menerima perintah Allah tu. So dia pun dengan redonya dia pun ikutlah sebab dia tahu tu perintah daripada Allah kan. Betapa kuatnya iman para iman Nabi mereka. dahulu. Betul. So kalau dengan today punya apa boleh relate dengan situasi hari ni? Situasi hari ni. Kalau kau daripada dua pengajaran tadi kan pengorbanan dengan keikhlasan. Sama je sebenarnya. Macam pengorbanan kita untuk orang yang kaya, dia korbankan dia punya harta benda untuk dia sedekahkan kepada sanak saudara ke, fakir miskin semua kan, dengan dia punya keluarga dia. Itu pengorbanan lah. Lepas tu yang salah satu dia, yang seterusnya adalah keikhlasan. Dia redha lah kan. So mana orang yang membuat apa tu korban ni, so dia kena ada tu lah. Maksudnya dia kena ada keikhlasan dan juga sifat pengorbanan tu lah, untuk dia macam sedekahkan dia punya hasil korban tu kepada orang-orang pun semua. Faham. Itulah dia punya kontradik dia tu, duit lah maksudnya. Kita kena ni lah. Okay. Tu you boleh relate man. Kalau ikut itu je boleh relate. Sebab dengan Nabi ni kan junjungan Rasulullah kan. So nak kaitkan kita punya ni terlalu jauh lah. Jauh lah. Faham. Okay. Okay, kadang-kadang ada orang rasa macam mungkin kalau yang berkemampuan tu mampulah. Tapi yang kita ni yang mungkin di antara mampu dengan tak mampu. Tapi dia rasa macam kos tu tinggi, so dia macam pening nak buat ke tak. So daripada sudut Islam kan, pandangan kau macam mana man? Dia macam penting ke atau boleh diganti dengan amalan lain sempena Adha-Adha ni? Kita berbalik pada hukum kan. Pertama, hukum korban ni sunat muakkad. Dia memang sunat muakkad ni jatuh kepada orang yang mampu lah. So bagi yang tak mampu ni cerita macam kita kan. Apa yang kita boleh buat man? Kita boleh macam mana, tak mampu ni kita buat lah amalan lain. Banyak je yang amalan tadi kita ceritakan kan. Perbanyakkan sedekah, perbanyakkan doa, perbanyakkan berzikir. So walaupun kita tak semestinya lah kena semestinya korban tu. Kita tak perlu lah paksa diri. Betul. Sebab dalam Islam bukan paksaan kan. Tiada paksaan. Islam tu mudah kan. Kita ikut kita punya period sendirilah, jangan paksa. Tapi kau nak buat agak, contoh kita dah tak ada duit kan, tapi kita kumpul duit, kita buat agak, tapi bulan depan kita tak dapat makan, tak boleh lah. Dia macam membahayakan keluarga kan diri sendiri pula nanti kan, tak dapat nak makan pun semua. So boleh ganti dengan amalan tadi lah, amalan lain tu lah. Tak semestinya kita kena buat korban juga Adha-Adha ni untuk pada kita yang tidak berkemampuan. Seperti orang-orang yang berkemampuan tu tak apalah, sebab diorang ada duit lebih. So sudah jatuh hukum sunat muakkad bagi mereka untuk melakukan korban. Kita lain. Macam tu kan, betul? Kita lain kan. Okay. Faham? Okay. Kita ada soalan last sebelum ke soalan penutup lah. Okay. Soalan penutup ada 2. Tapi ini soalan last. Okay, soalan last untuk yang kita punya topik-topik pertengahan ni. Okay. Apa pengajaran? Ada tak pengajaran yang kau rasa penting untuk kita renung sempena Adha-Adha ni? Pengajaran Tadi jugalah. Tadi kita boleh tambah satu lah kan. Macam tadi aku punya kata-kata daripada Bertrand Russell, cooperation kan. Kita boleh tambah lah satu kerjasama. Sebab kalau tak ada kerjasama, macam mana kita nak lakukan sembelihan, lapar semua, betul? Mestilah penat kan. So kita kena berganding bahu lah. So sebab proses korban ni macam dia step by step. Daripada step first sekali, iaitu proses sembelih tu kan. Itu pun dah kita perlukan cooperation. Betul kan, kerjasama. Nak kena pegang. Seorang nak kena, selalunya yang badan besar-besar tu tugas dia dah. Betul. Naik atas lembu tu selalunya. Selalu nampak kan? Tahu lah, tapi aku pernah tengok abang aku pegang lembu tu lah. Abang kau besar? Abang kau sebesar yang tu ke besar sado?
Kalau dulu dia sebesar rugby tu. Orang-orang rugby kan. Oh. So memang tugas dia naik atau lembu tu pegang. Boleh lah. Faham? Dia pergi ramai-ramai ke? Dia bukan ramai. Dia ada yang pegang kaki kan. Ada empat kan pegang kaki. Kaki. Dia selalu kedudukan lembu tu macam ni kalau kita sembelih tu. Mengiring Dia kena mengiring menghadap kiblat belah kiri. Macam kita dia kena ada menghadap kiblat juga benda tu. Oh. Macam kita solat jenazah kan. Macam tu lah lebih kurang. Oh. Dia punya kaifiat ke. Niat sembelih. Niat ada kiblat. Orang yang niat nak potong kan kena niat kan. Niat dulu. Kena niat dulu. Kalau tak jadi niat dulu. Lepas tu ada kiblat. Lepas seterusnya lah. Okay. Tapi kan kalau kau nak tahu lah kan, ni aku teringat lah. Kau pernah dengar tak orang kata kat Kelantan dia punya raya Aidiladha dia lagi meriah daripada Aidilfitri? Kelantan? Kat Kelantan. Tahu lah, tak pernah dengar pula. Tak pernah dengar? Tak pernah tu. Selalunya macam tu. Sebab dia beza dengan negeri lain. Negeri Kelantan ni orang kata dia punya sambutan Aidiladha dia lagi famous lah. Lagi macam seronok, meriah dia punya situasi banding dengan Aidilfitri. Dia berbeza dengan negeri lain. Sebab selalunya kalau negeri lain ni paling maksimum mungkin diorang dalam mungkin riuh-riuh tu untuk sehari dua je. Di Kelantan ni kalau boleh dalam 3-4 hari tu dia masih meriah lagi. Maksudnya proses masak together apa semua, panggil orang datang rumah, makan daging korban apa semua. Dia berterusan benda tu. Maksudnya dia punya silaturahim dia memang macam contoh dalam komuniti tu memang padu dia macam kalau contohlah tempat kau komuniti satu orang perumahan mungkin situ je datang kan. Contoh kalau Kelantan ni mungkin daripada kampung sebelah ke ni pun datang juga sekali. Diorang sekalikan benda tu. So jadi meriah, ramai. Macam tu. Dia sampaikan dalam aku baca kat utusan Malaysia ada buat kat pasal benda ni. Dia utusan Malaysia buat dia punya headline dia Aidiladha lagi meriah di Kelantan. Macam tu. Which is orang yang nama kan, orang yang bagi tuan yang buat korban tu dia sendiri yang mengagihkan. Bukan dia suruh orang AJK kan bagi yang macam mana agihkan untuk semua sebab dia tak tahu, tak ambil kisah kan. Ni kadang dia sendiri yang ada di tempat kejadian, dia sendiri yang agihkan. Macam tu lah kat Kelantan. Apa yang aku baca lah dekat utusan Malaysia tulis. Kelantan? Tadi dia buat siapa ni? Pengajaran ni. Renungan ni, renung. So berkait lah tadi dengan Kelantan betul. Kerjasama. So hayatilah kerjasama atau Aiman kata tadi cooperation. Ini aku sampai kat luar dia aku ulang man. Cooperation. So itulah dia antara pengajaran yang boleh diambil sempena Aidiladha ni ialah kerjasama, pengorbanan dan juga keikhlasan. So apa-apa yang kita buat tu perlulah ikhlas, dan juga kalau kita ada lebih bersedialah untuk mengorbankan sedikit untuk orang-orang yang memerlukan. Okey, kita dah ujung-ujung ni, kita masuk penutup. Okay, Aidiladha ni lah kan. Kau rasa macam mana kita boleh apply pengorbanan dan keikhlasan ni dalam kehidupan seharian kita? Macam mana kita nak korbankan Maksudnya menggunakan pengorbanan dan keikhlasan ni dalam kehidupan seharian kita. Okey. Tu pendapat aku sebenarnya pengorbanan ni kita boleh je nak buat pada aspek yang kecil kan. Macam daripada dalam family kita sendiri. Macam aku kadang malas kan. So kita korbankan masa kita untuk tolong mak ayah kita lah. Betul. Tolong apa yang patut kan. Aku kalau macam aku tiba-tiba rajin kan, tiba-tiba dapat hidayah. Dapat hidayah. So aku tolong mak aku basuh pinggan. Tu je aku pandai kan. Okey. Dan tu segi pengorbanan. Kalau daripada ikhlasan, kita mungkin boleh belanja family kita lah, pergi makan mana kan. Tak pun sambil-sambil kau mengorbankan masa tu, sambil-sambil tu terbitkanlah rasa ikhlas tu nak tolong kan. Betul. Janganlah dia dah korbankan masa tapi macam tak ikhlas. Dia dah berlawanan dia tu. Dia seiring lah. Kena seiring. Masa. Masa, korbankan masa.
Banyak je boleh aplikasikan sebenarnya. Lagi Tadi daripada family kan. Okay, macam tempat kerja lah. Macam kita sekarang kan. Saling membantu lah. Macam sahabat kita Nazrul, kan dia selalu minta kita tolong kita kan untuk apa-apa lah kan. Betul lah. So kita tolong buat poster lah kan. Betul. So kita kena korban lah masa kita kan. Masa kita tapi memang aku tak ada kerja kan. So aku tolong lah. Janganlah bagi tak. Aduh, tapi yelah, maksudnya kita kena, tu berkaitan dengan masa juga kan. Kita korbankanlah sikit masa kita untuk menolong sahabat handai atau keluarga kita yang memerlukan. Lepas tu dalam masa yang sama, kita mengorbankan masa tu, kita perlu juga terbitkan rasa ikhlas dalam membantu mereka. Janganlah tolong tapi tak ikhlas. Teruk Betul. Tak ada pahala lah. Tak ada pahala. Ikhlas ni supaya kita ikhlas dengan niat mendapatkan pahala. Betul. Kau tak ada niat tak dapat. Betul. Alright, tu itu yang kita boleh apply lah dalam kehidupan seharian kita. See. Okay, akhir sekali Man. Ni soalan last ni. Okay, boleh. Boleh ready soalan last Ucapan raya je. Ucapan raya daripada engkau untuk semua yang pendengar-pendengar kita di sepatah dua kata ni. Kokot lah crush kau pun tengah tengok sekarang tengah menunggu bila lah buah hati nak bagi ucapan raya ni kan. Ucapan raya Nak mention nama crush? Jangan Nazrul. Jangan man. Kalau mention ni semua tahu. Tak Yang Iman tak ada. Gurau-gurau. Ucapan aku kepada siapa yang lihat kita punya podcast ni untuk kepada Max Power, kenalan ni, sahabat-sahabat, terutama keluarga, dan untuk crush sekali. Let's go. Selamat Huruf A. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Sambil kita menyambut ni, jangan lupakan kita punya sahabat semua kan. Lepas tu kita dah borak panjang tadi. Kita ambil lah ibrah apa yang kita borak hari ni. Podcast kita hari ni iaitu pertama tadi pengorbanan masa ke duit ke untuk kita punya sahabat ke, terutama family. Kita dahulukan family dahulu. Betul. Lepas tu keikhlasan kita. Macam tadi, dengan pengorbanan kena seiring dengan keikhlasan. Betul. Kalau tidak seiring, hancur lah. Tiada pahala. Tiada pahala, betul. Lepas tu dengan kerjasama, kita kena bekerjasama lah dengan family kita. Janganlah abaikan diorang kan. Kalau macam diorang minta tolong ke apa, macam malas kat rumah. Kadang aku malas kat, tapi tolong tak. Tolong apa yang mampu. Betul. Okay, untuk yang crush tu jangan terus DM. Kalau nak DM, doa dalam sujud. Minta kepada Allah, betul? Minta Allah supaya dijodohkan bersama Iman lah kan. Macam tu Man maksudnya. Betul. Okay, DM tak diterima lah. DM memang aku palau lah. Ni Ustaz Iman ni brother. Ada orang-orang yang bukan muhrim. Kita kena jaga ikhtilat. Jangan nak DM tu dah mengganggu ikhtilat. Okay. Mengganggu mendekati. Okay, saya juga ingin mengucapkan kepada anda semua selamat Hari Raya Aidiladha. Saya mewakili semua orang lah di Max Power selaku host anda. So kita ucap sekali Man. Sekali. Selamat Hari Raya Aidiladha. Itulah selamat Hari Raya Aidiladha. Okay. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okey lah. Okay, sampai itu saja kita punya sesi podcast kita pada hari ini. So, maaf jika ada yang terkurang atau terkasar bahasa sepanjang kita berbual dengan Iman tadi tersilap ke. Mohon maaf lah. Dan juga itu sahaja daripada saya dan Aiman. So jumpa lagi di episod yang akan datang. Tak tahu lagi kita nak borak apa di episod akan datang. So nantikan, InsyaAllah benda-benda yang lebih bermanfaat lah lagi. Dan itu sahaja.
Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.